4 characters dah dibuka dalam blocklist di Marvel Studios Infinity Saga Series 3. So, which one? Which number is next? Let's go for this one. Nombor 5. Beratnya ialah berapa kata? 72.8 gram. Okay. Ada silika gel 4.1 gram, 4.1 gram silika gelnya. Okay. Ini biru Iron Patriot ke? Yes, Iron Patriot. Oh, ini ialah Iron Patriot. Keluarkan je. Shiny ya. Cantik pula Iron Patriot ni kan. Mana Iron Patriot ni? Inilah cardnya. Pasang dulu. Alright, siap dah pasang Iron Patriot. Uish, color dia sangat-sangat lawa. Sangat-sangat lawa. Banyak gila blue dia, and blue dia very shiny and ada some of like red metallic kan. Tak adalah metallic sangat, but the combination colours works. Memang cantik. Tapi ini memang colour Iron Patriot. Buat macam mana kan. And of course dia dapat tangan yang, kalau Iron Man punya apa ataupun armor punya figure mesti akan dapat tangan yang macam ni dengan dia punya tembak piu-piu ni kan. Ada fire effect, and also dia ada bagi juga tangan yang open hands yang biasa. Dia tak ada tangan tumbuk dekat sini. And another extra thing about Iron Patriot ni ialah dia punya ni turret dekat shoulder ni. Dia ni kan sama macam War Machine ni kan. So dia ada turret dekat sini. Sangat-sangat cool. Cantik this guy. Can you imagine Blockers boleh buat ni tanpa ada stickers pun. Dia just pakai, dia just memang dah siap painted dah dekat body dia. Sangat-sangat cool. So what do you guys think about Iron Patriot? So kotak kelima dapat Iron Patriot. Now tinggal lagi 4 lagi kotak. Which one is next?